kesibukan kerja sering menjadi alasan untuk menangguhkan pemeriksaan kesihatan. Namun, tanpa saringan awal, risiko penyakit jantung boleh datang tanpa disedari. Menyedari kepentingan itu, Warga Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama mengambil peluang menyertai program saringan kesihatan Executive Screening Program ESP di Institut Jantung Negara IJN. Lebih membanggakan, bagi tahun ini 80% daripada mereka terdiri daripada petugas barisan hadapan di Jabatan Pengarang. Pada awalnya ramai yang agak ragu-ragu kerana bimbang akan keputusan yang akan mereka peroleh, tetapi dengan selepas ini tahun ketiga setiap tahun kita memberi peluang kepada 60 petugas untuk menjalani pemeriksaan. Jadi saya tengok semakin mungkin apabila melihat rakan-rakan yang telah menjalani screening, mereka orang kata mahu mengadakan pemeriksaan kesihatan yang sendiri. Program selama 2 hari bermula 27 April ini merangkumi pemeriksaan jantung, ujian darah serta penilaian risiko penyakit tidak berjangkit. Ketua Pegawai Eksekutif IJN Muhammad Izani Muhammad Taib turut memuji inisiatif bernama dan menganggap langkah itu amat penting dilaksanakan memandangkan dunia pekerjaan dalam bidang kewartawanan berdepan dengan pelbagai tekanan yang mampu menjejaskan kesihatan. Dalam keadaan macam ini, landscape macam ini, kita harus pastikan yang petugasnya semua dapat saringan yang sesuai, kesihatan yang sesuai untuk memastikan, sebab apa yang kita nak buat ialah kita tak nak rawat bila penyakit tu dah sampai. Kalau boleh kita rawat supaya penyakit tu tak sampai. Jadi kalau risiko kemungkinan untuk darah tinggi, kencing manis dan sebagainya, kita cuba nasihatkanlah kepada mereka ni supaya elakkan certain things lah, macam kadang merokok ke ataupun tekanan darah, stres, jaga stres dan sebagainya. Okey, pentingnya ujian saringan ni adalah untuk kita nak supaya kita dapat kesan apa penyakit yang kita ada, supaya bila kita tahu apa penyakit kita boleh ambil tindakan awal lah. Perlukan ubat ke, perlukan apa-apa saja, kita boleh buat persiapan awal lah. Jadi dengan ini saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada majikan saya bernama kerana memberi peluang kepada saya. Kita memang ada pelbagai tugas yang perlu dilaksanakan setiap hari dan memang kita sibuk dengan kita punya kerja je. Tak pernah kita fikir untuk pergi menjalani saringan kesihatan di klinik ataupun di pusat-pusat kesihatan macam IJN semua. So kami mendapat peluang kerana pihak pengurusan bernama memberi peluang kepada petugas-petugas bernama. So saya harap program ini boleh dilakukan bukan setiap sekali setahun, tapi dalam setahun itu beberapa kalilah untuk memberi peluang kepada lebih banyak petugas bernama untuk. Program ESP bagi petugas grade 11 dan ke bawah serta berumur 40 tahun ke atas itu dilaksanakan buat pertama kali pada September 2024.